Saya ingin bangkitkan ialah isu perumahan rakyat termiskin PPRT yang dicadangkan akan dibina di Kampung Tawai dalam Dun Kenering, tetapi telah digagalkan dengan sebab bantahan daripada ahli parlimennya sendiri. Ini Dewan Perundangan. Maksudnya kita tidak boleh berbahas dengan menggunakan perkara-perkara yang tidak benar. Maknanya kita tidak boleh berhujah dengan menggunakan perkara-perkara di luar fakta sebenar. Setiap keputusan yang kita buat, dia menjadi undang-undang. Sebab itu kita ada buku perintah tetap ini. Buku ini mengikat kita sebab ini Dewan Perundangan. Bukan Dewan Orang Ramai. Bukan pasar malam. Bukan pentas ceramah. Saya kesan ada beberapa orang penghujah yang memberi fakta yang salah, berbohong, berbau fitnah. Contoh, Yang Berhormat adik saya Adun Kenering. Yang Berhormat bercakap dan viral dalam media sosial sekarang mengatakan bahawa ada satu projek PPRT di Kampung Tawai, Gerik dalam kawasan Dun Kenering yang katanya telah pun mendapat kelulusan 50 juta ringgit tetapi terpaksa dibatalkan kerana ada bantahan orang kampung dan ahli Parlimen Lenggong juga turut membantah. Kampung Tawai itu digeri dalam kawasan Parlimen Lenggong. Saya ni Ketua UMNO Bahagian Lenggong. Saya tak akan biarkan perkara itu berlaku. Sebab itu saya rujuk, saya telefon DO. Saya cari maklumat benar. Saya telefon Datuk Seri Samsul. Saya telefon orang Tawai. Adakah dakwaan dibuat oleh Adun Kenering ini benar? Tidak benar. Kerana pertama namanya bukan projek PPRT, Yang Berhormat. Namanya PPK, Program Pembangunan Kawasan. Jauh kan beza PPRT dengan PPK? Peruntukan daripada KKW. Belum pun diluluskan, pejabat daerah baru hantar cadangan permohonan kepada UPN untuk masuk dalam rolling plan 1 RMK 13. Baru masuk, belum lulus. Memang betul ada bantahan orang Kampung Tawai sebab tempat itu sudah pun ada cadangan nak dibuat RPT, Rancangan Perkampungan Tersusun. Pentadbiran daerah mengambil kira bantahan itu, maka nak diubah tempat lain, bukan dibatal. Dan ahli parlimen tidak membantah sama sekali. Tapi dalam ucapan ini, dalam handshake ini, kalau saya menipu, mana-mana ahli Muhammad boleh bangun untuk menyanggah saya. Kalau bukan fitnah, apa? Minta maaf. Saya cikgu, saya dilatih Batu Gurau. Kita ni kalau boleh jadi wakil rakyat di dunia, masuk syurga di akhirat. Tak nak kita jadi wakil rakyat dengan cara buat fitnah, hebah benda tak betul, masuk neraka di akhirat. Saya mohon maaf jika salah fakta-fakta yang disebut itu bersalahan dengan apa yang sebenarnya. Saya aku dengan apa jawapan yang telah diberikan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar.